Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Jom hari ni teman mama kita buat siakap steam ala mama. Ini cara mama ya. Antara bahannya, mama perlukan seekor ikan siakap. Ikan siakap ni dikelar dulu. Kemudian mama perlukan tomato, halia, bawang kecil, cili padi. Semua kena hiris. Resepi ikan steam mama ada letak asam boy pelam. Ada jual kat supermarket. Okey, langkah yang pertama kita goreng dulu bawang ni sebab kita nak minyak bawang dengan bawang goreng ni. Dan jangan lupa tahu ikan ni korang kena letak sedikit garam bagi dia perasa sikit. Lepas tu korang bolehlah rata-ratakan garam. Kemudian bahan-bahan yang kita iris tu kita boleh letaklah, kita boleh macam hiaslah dekat ikan siakap kita tadi tu. Kemudian ambil asam pelam ni, korang picit-picit dan korang tabur dekat ikan siakap ni. Dan akhir sekali, minyak bawang goreng dengan bawang goreng tadi korang boleh tabur dekat ikan siakap. Korang boleh tabur seluruhnya dan bolehlah korang kukus. Korang kena kukus selama 20 minit ya. Finally, ikan siakap steam ala mama dah siap. Korang kalau makan ni, korang hidang dengan nasi putih memang sedap. Korang jangan lupa tahu share resipi mama ni. Korang kena try rasa sendiri macam mana ikan siakap steam ni ala mama. Tengok isi ikan dia putih sedapnya, ya Allah. Korang jangan lupa tahu. Bye bye.